Lelaki ni didera tapi tak ada siapa yang percaya sebab dia lelaki. Yang perempuan tu pun kata dia didera tapi bekas suami dia hilang segalanya. Duit, maruah dan juga karier. Dalam sejarah Hollywood tak pernah ada perbicaraan yang ditonton oleh berjuta-juta orang macam satu reality show. Tapi ni bukan drama tau, ni hidup sebenar. Dan dalam hidup sebenar ni kadang-kadang yang nampak lemah bukan semestinya mangsa. Johnny Depp dia berjumpa dengan Amber Heard masa sama-sama berlakon dekat dalam filem The Rum Daddy tahun 2009. Kalau korang nak tahu, masa tu Amber Heard ni baru je naik dekat Hollywood. Dia ni muda, cantik, lantang bersuara. Johnny Depp ni pula siapa je yang tak kenal, dia dah memang legend berlakon dalam cerita Pirates of the Caribbean, Edward Scissorhands, Charlie and the Chocolate Factory, semuanya ikon. Tapi di sebalik semua kejayaan ni, Johnny sendiri tengah bergelut masalah ketagihan, tekanan dari media, lepas tu masalah dengan bekas partner perniagaan, dan tak lupa juga perpisahan dia dengan Vanessa Paradise, pasangan dia selama 14 tahun. Amber Heard ni pula masa tu dia jadi simbol kebebasan moden. Dia memang outspoken, aktif dalam hak-hak wanita dan media memang anggap dia bakal the next big star. Hubungan antara Amber dengan Johnny Depp ni bermula dengan perlahan, tapi bila diorang dah bersama semuanya jadi cepat. Korang bayangkan je lah, dia cepat bercinta, cepat tinggal bersama, cepat kahwin, dan diorang kahwin tahun 2015. Majlis yang dibuat tu tertutup dekat rumah Johnny dan memang nampak nice gila. Tapi hakikatnya itulah permulaan kejatuhan diorang ni. Korang bayangkan je lah, rumah besar, duit berlambak, kapal layar peribadi, syuting sana sini, tapi di balik semua tu ada jeritan, botol pecah, tangisan, ugutan. Johnny cakap yang Amber ni memang panas baran. Amber ni pula cakap yang Johnny ni kaki pukul bila dia mabuk. Diorang ni bukan bergaduh biasa tau. Ada rakaman, ada gambar, ada audio, semua jadi bukti dekat mahkamah nanti. Tapi waktu ni semua tu dekat dalam bilik yang tertutup. Orang luar cuma tengok gambar sweet diorang dekat Instagram. Johnny Depp pula dia cuba tenangkan diri dia dengan muzik dan juga lukisan. Amber Heard pula makin aktif dengan NGO dan speech pasal hak wanita. Tapi dekat belakang tabir memang ada pergaduhan besar dan ganas antara diorang. Sampailah ada satu insiden ni yang menjadi titik tolak. Johnny hampir putus lepas bergaduh dengan Amber dekat Australia. Dia kata Amber campak botol kaca, Amber kata Johnny yang mabuk sendiri. Masa tahun 2016, Amber tiba-tiba filekan restraining order. Dia keluar dari mahkamah dengan muka dia muram, lepas tu lebam dekat bawah mata dia tu yang viral. Masa ni media memang terus serang Johnny. Disney terus buang dia daripada Pirates of the Caribbean. Studio lain pun ikut jejak sama. Masa ni jugalah syarikat dah mula menjauhkan diri daripada Johnny Depp. Amber tak banyak cakap masa tu, tapi cukup untuk memusnahkan reputasi Johnny Depp. Label wife beater ni mula melekat, tapi Johnny dia tak terus lawan. Dia diam, tapi dalam diam tu dia dah mula kumpulkan semua bukti. Dan bila Amber tulis artikel pada tahun 2018 dekat dalam Washington Post, walaupun dia tak sebut nama Johnny langsung, semua orang tahu siapa yang dia maksudkan. Itulah titik permulaan bila Johnny file saman fitnah sebanyak 50 juta. Dia kata yang karier dia musnah, semua sebab satu artikel yang dia tak pernah jangka akan bunuh nama dia. Perbicaraan tu bermula masa tahun 2022. Tapi sebelum tu, kes ni dah jadi tajuk utama dekat media antarabangsa. Tim Johnny dengan tim Amber dah berperang bukan je dekat mahkamah tapi dekat media sosial. Kau cakap je lah, TikTok, Twitter, YouTube penuh dengan analisis gesture. Lepas tu ada pula rakaman suara, mimik muka. Dan sekarang ni netizen pula yang jadi hakim. Ada video viral yang Amber tengah menangis, tapi ramai kata yang air mata dia tak real. It was so hard. Ada juga klip Johnny yang senyum sinis masa peguam Amber tergagap. That's correct. Orang ramai mula buat remix muzik daripada file mahkamah. Lawyer representing Amber Heard. Serius weh, pada aku ini adalah perbicaraan yang paling pop culture yang pernah aku tengok. Tapi dalam kekecohan tu, kebenaran dah mula keluar satu demi satu. Hari-hari dekat mahkamah dah jadi macam drama TV. Tapi bukan drama rekaan, ini live nyata dan penuh dengan kejutan. Rakaman audio ni dah mula dimainkan dekat mahkamah. Dalam satu rakaman tu, Amber ada cakap, "Tell the world, Johnny. Tell them, I, Johnny Depp, am a victim of domestic abuse. And see how many people believe you." Please tell people that it was a fair fight and see what the jury and judge think. Tell the world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. I, Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and Yes. it's a fair fight. And see how many people believe or side with you.
Ayat tu memang sangat pedih dan bila satu dunia dengar, ramai yang mula ubah pandangan. Johnny pula dia tampil sebagai lelaki yang tenang. Dia tak menjerit, dia tak salahkan orang. Dia cuma cerita tentang masa kecil dia yang dia didera, tentang ketakutan dia, tentang macam mana dia hilang identiti sendiri. Peguam Amber ni cuba putar balik semuanya, tapi hujah-hujah diorang ni kadang-kadang longgar. Ada masa-masa tu Amber sendiri nampak macam tak konsisten. Contoh, dia kata dia pakai makeup jenis tertentu untuk tutup lebam, tapi produk tu belum wujud masa kejadian. Masa ni lah ramai mula mempersoalkan siapa sebenarnya mangsa. Apa yang orang nampak kat TV dan mahkamah tak sama dengan apa yang sebenarnya berlaku dekat dalam bilik tertutup rumah diorang. Saksi-saksi dari pihak Johnny pula, which is pengawal keselamatan, juru makeup, kawan-kawan, semua cakap benda yang konsisten. Amber ni panas baran, Amber yang selalu jerit, Amber yang ugut nak bunuh diri bila tak dapat kawal situation. Tapi Amber ni dia tetap kekal dengan naratif dia. Kata dia, Johnny ni dah berubah bila mabuk. Dia pukul lah, maki dan ugut. Tapi dia tak pernah tinggalkan Johnny ni sebab dia cintakan mamat tu. Persoalannya sekarang ni, kalau dua-dua saling menyakiti, siapa yang patut dipersalahkan? Of course, mahkamah pun dah jadi medan pertempuran trauma. Setiap hari dua-dua pihak buka balik luka masing-masing. Masa tahun 2022, finally mahkamah buat keputusan. Johnny Depp menang. Amber Heard diarahkan untuk bayar lebih daripada 10 juta USD sebagai ganti rugi. Tapi Johnny ni pun tak terkecuali kena bayar sikit sebab satu kenyataan daripada bekas peguam dia yang dianggap fitnah terhadap Amber. Tapi secara moralnya Johnny ni dah menang besar. Ramai anggap keputusan tu sebagai pembersihan nama. Johnny Depp ni tersenyum lebar bila dia keluar daripada mahkamah. Fans sambut dia, media terus puji dia, dan Amber pula keluar dengan kepala tunduk. Dan beberapa bulan lepas tu dia pindah keluar daripada US. Kes ni sebenarnya banyak ubah persepsi. Sebelum ni bila sebut keganasan rumah tangga, orang selalu anggap wanita yang menjadi mangsa. Tapi kes ni sebenarnya dah buka mata ramai orang yang lelaki pun boleh jadi mangsa. Dan apa yang paling ketara sekali, orang mula hilang kepercayaan pada naratif media arus perdana. Ramai yang rasa kalau bukan sebabkan Johnny ni fight habis-habisan, dia akan kekal jadi penjahat selama-lamanya. Kes Johnny Depp dengan Amber Heard ni dia bukan sekadar kisah cinta yang musnah. Ni kisah trauma, kuasa media dan juga perjuangan untuk dapatkan keadilan. Johnny Depp ni bukanlah suci dan Amber Heard ni pun bukanlah 100% salah. Tapi kisah ni sebenarnya nak menunjukkan dekat dalam hubungan ni kadang-kadang dua-dua boleh jadi mangsa dan dua-dua boleh jadi pemangsa. Dan yang paling menyedihkan, cinta pun kadang-kadang boleh jadi senjata yang paling tajam. Kalau kau tonton sampai habis, kau memang nak tahu kebenaran, bukan drama. Tinggalkan komen, kau rasa siapa sebenarnya mangsa, Johnny ataupun Amber, ataupun kedua-duanya sekali. Jangan lupa subscribe, kita akan sambung kisah-kisah kontroversi Hollywood yang lain lepas ni. Dan aku janji kisah lepas ni lagi gila daripada yang kau bayangkan. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.